Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda semua cara macam mana kita nak daftar AdSmover. So dalam bahasa mudah, kita daftar AdSmover ini, kita boleh buat penjimatan ataupun dapatkan cashback daripada setiap pembelian kita di TikTok, Shopee, Lazada ataupun di Ticket.com. Okay, firstly, apa yang kita perlu buat ialah tekan register now. Okay. Kemudian tekan sign up with email ataupun continue with TikTok. So bagi saya jawapan paling terbaik adalah sign up with email. Dia lebih security dan lebih selamat lah. So tekan sign up with email. Kemudian tulis email anda. Contohnya email saya amdel. Okay. Okey, so bila anda dah isi email anda, ni contohlah, okey, ni adalah email saya. Okey, so anda just isi email anda, kemudian tekan send OTP code. So tekan send OTP code, secara tak langsung dia akan hantar email notification. So dia akan bagi kepada anda code notification. So anda pergi je dekat anda punya email inbox masing-masing. Okey, kalau anda perasan, nampak tak dekat inbox masing-masing akan ada code. Contoh ni kod dia lah. Anda just masukkan kod tersebut 362764 363724. Okey, ni contoh lah. Kod mungkin tak sama lah. Setiap orang dia akan dapat kod secara individu. Kod untuk pendaftaran. So just create account sahaja. Okey, bila create account 362764 36. Okey, sorry, 3627 nampak. Okey, so kita just tekan register. Okey, bila anda dah tekan register, nampak dia tulis register successful, download apps dan start saving. So dalam bahasa mudah, bila anda ada AdSmover ini, secara tak langsung anda beli je barang dekat TikTok, Shopee, Lazada ataupun Ticket.com untuk beli flights. So anda akan dapat penjimatan ataupun cashback. Dalam bahasa mudah, setiap pembelian kita barang yang mahal tersebut, kita akan dapat penjimatan. Maksudnya kita dapat cashback lah, dan duit tersebut boleh withdraw ke bank kita ataupun pergi ke Tasenggo serendah RM10. So buat kaki shopping, inilah salah satu penjimatan yang anda boleh jimat lah setiap hari. Just tekan download. Okay, kita tunggu. Okay, kemudian install. Okay, tengok dulu sampai habis. Okay, bila dah install, just tekan open, kemudian allow, kemudian pilih Malaysia. Kalau anda daripada Malaysia, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, terpulang pada masing-masing. Kalau prefer bahasa Melayu, pilih bahasa Melayu. Macam saya lebih selesa bahasa Inggeris, tekan OK. So, restart apps. Okay, tunggu. Okay, so tekan right dekat sini dan login with email sebab anda dah daftar. Kemudian masukkan email yang anda buat, yang anda daftar tadi. Contoh macam saya, imdelazam@gmail.com. Okay, ni contoh. Kemudian confirm. Secara tak langsung dia akan hantar notification dekat email. Tengok Okay, ni adalah email lama tadi. Jom kita tengok sama-sama. Okay, kod dia dah hantar 673134. 673134. So bila dah masuk, anda create lah password apa-apa yang anda lebih selesa, yang anda mudah ingat. So isi password. Okey, kalau dah isi password, confirm password dan tekan confirm. Secara tak langsung dia akan tunjuk video kat sini cara macam mana nak dapatkan cashback di Shopee, TikTok, Lazada. Okey, tengok dulu video ni. Okey, bila dah habis tekan skip. Okey, so bila dah selesai dekat sini, maksudnya anda dah berjaya daftar. Okey, dah berjaya daftar. So sekarang ni anda boleh beli barang macam biasa dekat TikTok, kat Shopee, dekat Lazada, and then boleh convert link produk yang anda nak beli, convert dekat sini. Secara tak langsung dia akan paparkan jumlah cashback yang anda akan dapat. Kalau tak faham, boleh rujuk video tutorial cara beli barang di TikTok, cara beli barang di Shopee dan cara beli barang di Lazada. Itu saja saya nak share kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.